Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asfa dan bersama saya ialah rakan pembelajaran saya iaitu Mia. Pada hari ini kami akan berkongsi tentang pembelajaran abad ke-21 ataupun dipanggil PAK 21. Jadi sebelum memulakan saya akan memberikan pendapat saya dahulu. Jadi pada pendapat saya PAK 21 ni merupakan pendekatan pembelajaran yang mampu melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik semata-mata, malah mempunyai kemahiran seperti komunikasi, kerjasama dan pemikiran kritis. Terima kasih Asfa. Saya sangat setuju. Pada mulanya saya menyangka pendidikan abad ke-21 ni hanya melibatkan penggunaan teknologi. Tetapi sebenarnya pendidikan abad ke-21 ni lebih menekankan pelibatan aktif murid dalam proses pembelajaran. Jadi Asfa, apakah sebenarnya maksud PAK 21 ni? Okay, jadi PAK 21 ni ialah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Guru ni dia bertindak sebagai facilitator, manakala murid ni dia belajar melalui aktiviti seperti perbincangan, pembelajaran kooperatif, penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan projek. Saya setuju. Apabila murid ini terlibat secara aktif, mereka lebih mudah memahami sesuatu topik atau tajuk. Contohnya, murid berbincang dalam kumpulan untuk mencari penyelesaian terhadap isu pencemaran alam sekitar berbanding hanya mendengar penerangan guru. Jadi, kenapa PAK 21 ini penting dalam pendidikan hari ini? Pada pendapat saya, murid ni dia perlu mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Oleh itu, pendidikan abad ke-21 ini membantu mereka menyediakan cara untuk mereka menghadapi cabaran pada masa hadapan. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh awak. Selain pencapaian akademik, dunia pekerjaan juga memerlukan individu yang boleh bekerjasama, berkomunikasi dan berfikir secara kreatif. Jadi, PAK 21 membina kemahiran kehidupan bukan sekadar ilmu dalam buku. Betul tu. PAK 21 ni dia menekankan 4 kemahiran utama ataupun dipanggil 4C. Iaitu yang pertama adalah komunikasi, yang kedua kolaborasi, ketiga pemikiran kritis dan yang keempat adalah kreativiti. Jadi antara keempat-empat kemahiran yang saya cakap tadi, yang manakah paling penting pada pendapat awak, Mia? Pada pendapat saya memilih komunikasi kerana murid perlu belajar menyampaikan idea dengan jelas dan menghormati pandangan orang lain. Kalau saya pula, saya akan memilih pemikiran kritis kerana murid ni perlu menganalisis maklumat terlebih dahulu dan membuat keputusan yang tepat apabila mereka ni berhadapan dengan sesuatu masalah. Sebenarnya kedua-dua kemahiran ini saling melengkapi. Selepas berfikir secara kritis, murid perlu menyampaikan idea mereka dengan baik. Betul tu. Antara aktiviti yang sering digunakan ialah think, pair, share, gallery walk, hot seat dan round table. Jadi, antara keempat-empat aktiviti tadi, yang manakah paling menarik untuk awak gunakan dalam kelas, Mia? Saya memilih gallery walk kerana murid dapat melihat hasil kerja kumpulan lain dan berkongsi idea. Aktiviti ini juga dapat meningkatkan keyakinan mereka. Betul juga tu. Kalau saya akan lebih suka think, pair, share kerana murid akan diberi peluang untuk mereka berfikir sendiri sebelum mereka ni berbincang dengan kumpulan atau pasangan mereka. Jadi ini dapat membantu murid yang kurang keyakinan dalam kelas untuk turut serta memberikan pendapat. Betul kan? Betul. Bagaimana pula dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan abad ke-21? Penggunaan teknologi dalam PAK ni membantu guru untuk menyediakan PDP yang lebih menarik. Contohnya, guru boleh menggunakan Canva untuk menghasilkan bahan pengajaran yang menarik. Manakala workboard dan quizzes digunakan untuk quiz yang interaktif. Saya juga pernah menggunakan Padlet untuk tugasan berkumpulan. Semua ahli dapat berkongsi idea dan memberikan maklumat balas dengan mudah. Namun begitu, teknologi ni hanyalah alat. Yang lebih penting ialah perancangan guru supaya objektif pembelajaran yang diajar dapat dicapai.
Jadi walaupun PAK21 ni mempunyai banyak kelebihan, terdapat juga beberapa cabaran. Betul. Antaranya ialah kekurangan kemudahan teknologi di sesetengah sekolah dan tahap penguasaan murid yang berbeza. Oleh itu, guru ni dia perlulah kreatif untuk memilih kaedah yang sesuai supaya semua murid dalam kelas tu dapat libatkan diri secara aktif. Secara keseluruhannya, PAK ni ialah pendekatan yang sesuai untuk pendidikan masa kini kerana dapat melahirkan murid yang aktif, kreatif, berkeyakinan dan mampu bekerjasama. Saya setuju. Jadi kita sebagai bakal guru ni, kita perlulah sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kita agar dapat melaksanakan PAK21 ini dengan lebih berkesan demi melahirkan murid yang berkualiti. Betul tu. Baiklah, setakat itu saja perkongsian kami hari ini. Semoga perkongsian kami pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih, Asfa. Terima kasih juga.